Bila Zaid bin Arqam yang sedih apabila laporannya kepada Nabi SAW tentang Abdullah bin Ubay ditolak. Zaid bin Arqam ni daripada kabilah Abdullah bin Ubay, daripada puak dia, menandakan iman dia sungguh, dia Islam sungguh, dia tak berpihak pada puak dia. Abdullah bin Ubay itu orang dia. Apabila Nabi berperang dengan Bani Mustalik, menjadikan satu tempat markas, kita baca minggu lepas, dan diadakan takungan air, tiba-tiba Abdullah bin Ubay telah menyalahgunakan air, menyebabkan benteng air lebih dan berbalah. Lalu kalangan muhajirin yang menjaganya menampar kalangan Abdullah bin Ubay yang merosakkan benteng air. Lalu dia minta tolong dengan puak dia, maka datang Abdullah bin Ubay pun datang. Lalu Abdullah bin Ubay berkata, kamu pera Muhammad ni samalah dengan pepatah Arab yang mengatakan sammin kalbak yakulka. Kita gemukkan anjing, anjing yang kekeh kita pula. Dia bandingkan Nabi dengan anjing. Dia kata, amma wallahi la irraja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-ad. Demi Allah, bila kita balik ke Madinah, kita ajar dia, orang yang mulia akan menghalau orang yang hina. Yang mulia ialah dia, yang hina ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan Zaid bin Arqam sangat marah dan berkata kepada Abdullah bin Ubay, anta wallahi dzalil al-muntaqas fi qaumik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi izzin min ar-rahman wa mawaddatin min al-muslimin, wallahi la uhibbuka ba'da kalamika hadha abadan. Kata Zaid bin Arqam. Zaid ni anak beranak dia, puak dia. Kata Zaid, demi Allah, engkau yang hina. Engkau yang hina di kalangan kaum Muhammad SAW, yang mulia di sisi Tuhan, yang rahman di kalangan orang Islam. Demi Allah, lepasmu bercakapnya aku tak sayang lagi kamu. Kata Zaid bin Arqam. Lalu Abdullah bin Ubay kata, diam, aku main-main je. Aku main-main je. Lalu Zaid bin Arqam bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang disebut oleh Abdullah bin Ubay. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay pun datang dan dia bersumpah dia tak kata begitu. Lalu Nabi terima Abdullah bin Ubay bersumpah dia tak kata begitu. Maka sedihlah Zaid bin Arqam, kerana aduan dia tak terima. Dia dah balas dengan Abdullah bin Ubay. Sedih dan orang cemohkan dia pula. Lalu Allah menurunkan surah Al-Munafiqun yang kita baca ni, menyebabkan dia sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila turun surah ini, sebahagiannya di mana anak beranak Abdullah bin Ubay bertemu dengan dia, Allah Ta'ala telah menurunkan wahyi kepada Nabi Muhammad SAW, menceritakan peranganmu. Pergilah berjumpa dengan Rasulullah, minta maaf, minta Rasulullah bertaubat, beristighfar untukmu. Kan istighfar Rasulullah diterima oleh Allah Ta'ala. Pergilah. Tuhan sebut, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita berjumpa Rasulullah supaya Rasulullah beristighfar untuk kamu, mereka mengiling-ilingkan kepada mereka, buat main-main. Wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Dan engkau lihat mereka ini terus-menerus menentang Nabi dan menunjukkan kesombongan mereka. Allah Ta'ala mendedahkan bagaimana perangai kalangan orang munafik ini
Dan diriwayatkan oleh ulama lagi, bila dia kata la ukhrijanna al-a'azzu minhal adal, orang yang mulia akan menghalau orang yang hina ni. Lalu anak dia sendiri, Abdullah bin Ubay, halang dia masuk kampung dia. Anak dia jangan masuk kampung, ayahnya masuk. Kalau masuk saya pukul. Saya pukul ayah. Sehingga ayah sanggup berkata, ayah sanggup berkata dengan ucapan bahawa Rasulullah mulia, ayah yang hina. Balikkan kata tu. Kalau tidak, saya tak pernah masuk. Anak dia sendiri halang dia masuk kampung. Lalu dia pun sebut, Rasulullah mulia, dia hina. Bawa anak dia pernah masuk. Dan mengikut satu riwayat yang lain, bila turun ayat ni, anak dia berjumpa, minta izin dengan Nabi nak pancung kepala ayah dia. Kerana Allah Ta'ala telah mendedahkan ayah dia munafik dan musuh besar kepada Islam. Allah Ta'ala menurunkan ayat lagi, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja, wahai Muhammad SAW, kepada mereka. Sama ada engkau beristighfar untuk mereka ataupun engkau tidak beristighfar untuk mereka, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa mereka. Bila Tuhan kata tak ampun dosa ini berat. Allah mengatakan Allah tidak akan mengampunkan dosa mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang jahat. Sampai mati orang ini jadi munafik. Mati dalam keadaan tidak bertaubat dan tak mendapat ampun daripada Allah Ta'ala. Mengikut satu riwayat, tak berapa lama mana dia pun mati. Abdullah bin mati. Dan anak dia berjumpa dengan Nabi, minta Nabi hadiah berjubah untuk kapan ayah dia. Mudah-mudahan berkat jubah Rasulullah ni ayah dia selamat. Minta Rasulullah semayang jenazah. Doa Rasulullah ayah dia selamat. Pergi kubur, berdoa dekat kubur, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan. Rasulullah pergi nak pergi semayang, saya normal larang. Rasulullah kata jangan pergi. Rasulullah kata ini bahaya aku. Rasulullah kata, Rasulullah lawan saya normal. Rasulullah pergi semayang juga. Rasulullah pergi semayang jenazah dia, atau pergi kubur, kerana meraihkan anak dia ni pergi kubur. Beri baju kapan lagi belum pada tu dengan jubah Rasulullah. Tuhan menurunkan ayat dalam surah Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali engkau sembahyang jenazah orang munafik. Jangan berdiri di sisi kuburnya. Tuhan melarang Nabi. Lepas tu turun ayat, Tuhan larang Nabi sembahyang orang munafik dan berdoa di kubur orang munafik. Lepas tu Nabi bila tahu orang munafik, Nabi pun tak pergi. Oleh kerana yang tahu siapa munafik ini Rasulullah beritahu ialah Huzaifah. Bila ada orang mati lepas Nabi wafat, Sayyidina Umar tengok Huzaifah pergi sembahyang kedua. Kalau Huzaifah pergi sembahyang, Sayyidina Umar pergi sembahyang sama. Tengok Huzaifah ada tahu je tak sembahyang, Sayyidina Umar pun tak sembahyang. Cang orang munafik lah tu. Walaupun demikian, orang munafik ini diuruh jenazah dia macam orang Islam juga. Tak boleh lock begitu. Kerana hukum zahirnya orang Islam dimandi, disembahyangkan juga, tunaikan fardu kifayah. Fardu kifayah kita tunaikan. Itu urusan dia Allah Ta'ala dalam kubur. Urusan dia Allah Ta'ala. Fardu kifayah ditunaikan terhadap orang munafik ini kerana dia hadir ke masjid, dia sembahyang dengan orang Islam. Walaupun ada tanda-tanda munafik pada dia, kita sembahyang juga jenazah dia. Sembahyanglah sekadar tunaikan fardu kifayah.